Apa yang menyebabkan 4-5 tahun ni tuan rasa macam tuan perlu datang sampai tahap pergi ke kelas? Pemikir tu saya seorang je. Macam tuan CEO lah, Chief Everything Officer. Semua benda tuan buat? Semua saya buat. Memang sampai makan pun tak sempat. Saya Muhammad Faizul bin Rosli, owner Rezeki Saudagar Emas Enterprise bertempat di Johor Bahru. Berapa lama dah tuan meniaga saudagar emas? 5 tahun. Kalau sebelum ni tuan sebagai apa tuan? Saya seorang anggota polis. Oh, anggota polis. Apa cabaran yang tuan alami lah bila nak buat bisnes yang berkaitan dengan emas ni? Masa awal-awal dulu saya memang tak ada ilmu pun pasal benda ni. Jadi kita main buat je. Kita just tahu kita beli dan kita jual. Itu je. Lepas tu waktu jual beli tu untung ada lah. Ada. Anggaran berapa tuan? Satu hari saya boleh dapat untung 1,000. Oh, Masa okey tu tak ada tu. kedai lagi. Oh, tak ada kedai, okey lah. Lepas tu apa yang menyebabkan 4-5 tahun ni tuan rasa macam tuan perlu datang sampai tahap pergi ke kelas? Sebab still boleh buat duit apa? Saya masih seorang. Pemikir tu saya seorang je. Macam tuan CEO lah, Chief Everything Officer. Semua benda tuan buat? Semua saya buat. Memang sampai makan pun tak sempat. Lepas tu apa yang menyebabkan tuan rasa macam that's it lah, aku kena berubah? Sebelum ni kita memang berniaga tanpa ilmu. Saya cakap macam tu lah. Jadi untuk saya grow ni memang saya kena belajar. Itu saya faham, saya seorang yang tak pandai dan saya kena pergi belajar. Itu saya pergi jumpa guru Final Evo. Lepas tu the first event yang tuan datang kat Johor ke ataupun dekat Shah Alam? Johor baru mula dengan mastermind. Apa yang menyebabkan tuan decide untuk upgrade daripada mastermind jadi buat upgrade presiden pula? Ke sebab duit banyak sangat? Tak tahu nak buat apa? Saya sebenarnya memang nak buat betul-betul. Memang sungguh-sungguh lah kita memang nak belajar. Dan bila masuk mastermind ni banyak kita belajar sebenarnya. Cuma rasa macam tak puas. Rasa macam tak dekat lagi dengan cikgu tu lah. Macam tu lah. Tapi bila kita masuk presiden ni, cikgu akan one to one dengan kami. Apa pesanan tuan kepada usahawan-usahawan kat luar sana yang mungkin takut nak spend untuk kelas, yang tak nak pergi kelas, yang rasa macam kelas ni buang masa? Pesanan saya, kita kena buat keputusan kalau kita nak berjaya. Kita nak berjaya tapi kita tak usaha, memang kita tak akan pergi mana-mana. Jadi untuk kita pergi jauh, kita kena belajar. Kita kena pergi jumpa guru yang betul untuk kita dapat apa yang kita idamkan. So, berbaloi tuan? Orang kata mahal tuan, tapi tuan spend dekat Funivo ni, berbaloi ke tidak? Sangat-sangat berbaloi. Dah balik modal belum? Dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan buat. So, bagi anda yang berminat ataupun nak raise your business higher, saya nak jemput anda ke program kami yang berdekatan. Kalau anda berminat untuk daftar, klik link pendaftaran yang ada di atas atau di bawah video ni. Daftar sekarang supaya anda pun boleh jadi salah seorang yang berjaya seperti mana Tuan Faizul. InsyaAllah. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.